Haha, guys. Nampak tak? Bestnya. Okey, inilah apa yang saya nak kongsikan hari tu. Kalau hari tu kita dah berada dekat tengah-tengah sana, area amphitheater sana, dan kita pergi lagi di bawah tasik. Now, kita dekat sini. Ni saya panggil hujung waterfront kita lah, okay. Hujung waterfront kita di sini, dekat Limbang ni, alright? So, kalau korang tengok, dekat ni dah kira hujung dah lah. Okay, sana ada satu mercu tanda juga. Nanti kita tengok, okay. So, ni kawasan hujung ni guys. Kita panggil dia kawasan Maggie Cave lah, alright? Dekat kawasan Maggie Cave ataupun Limbang View Motel ni. Okay, dekat area ni pun area tumpuan ramai juga, okay. Area tumpuan ramai juga. Sebab bukan apa, di sini ada hotel, restoran pun ada sini, ada kedai runcit juga. Actually tempat makan banyak dekat area ni. Reflex loji pun ada juga sini, okay. So parking pun banyak sini. Jadi tempat ni antara tumpuan ramai juga. Lagi satu dia dekat nak pergi kedai-kedai yang area dekat atas ni, dekat pemukat sini. Right? Tu yang jadi kelebihan dekat kawasan ni juga. Lepas tu ni, guys, yang ni hujung kampung seberang kedai ni kah yang ni? Cuba korang komen. Saya teringin nak tahu, okey? Dekat sini, okey? Bendera Sarawak. Okey. Sebenarnya tadi saya dah rekod dah, tapi mikrofon tak on. Jadi saya rekod lagi sekali. Tak apa, okey? Tak apa. Actually ada satu Ebonio tadi melintas dekat depan kita sini, dekat ruang udara kita di Limbang ni. Tapi itulah, video tak ada bunyi. Alright. Okay, so ni dekat sini ada kios juga. So saya pernah tinggal dekat Center Point Hotel ni. Saya pernah tinggal sini. And then membantu jugalah ni kios-kios yang ada sini ni kan. Sangat membantu. Warna malam tu kan, dekat je kita nak turun makan. Actually ada dekat seberang ada pasar malam sebenarnya. Tapi itulah yang terdekat. Yang terdekat maksud saya kita ada pilihan. Kios yang dekat sini sangat membantu. Okay, now. Ni kita tengok. Unik ni guys. Kalau kita tengok dari tepi macam ni, dia macam api tau. Dia macam api. Tapi bila kita dah pergi ke sudut lain pula, dia dah macam apa kata orang, anyaman. Tahu anyaman? Macam tikar dan sebagainya lah. Anyaman, nampak tak? Jalinan-jalinan ni. Dia anyaman lah, anyaman. Okay? So, kalau saya dari sudut, dari segi tersiratnya pula, dia macam jalinan keharmonian kita yang ada di Limbang ni dengan kepelbagaian etnik, agama yang ada di sini kan. Macam ni lah dia. Kita saling terjalin macam ni, saling memerlukan, saling bergantung kepada satu sama lain. Betul tak? Kalau korang pula macam mana? Macam mana korang nak terjemahkan ni? Macam tanda kita di belakang saya ni. Okay? So, bestnya di sini. Weh, ada kapal. Guys, kapal siapa ni? Sila tuntut ya. Tidak apa-apa. Tidak. Okay, tidak. Wah. Boleh tanam bunga ni sini. Ni buat ekspres lama lah. Lama dah ni sini. Lama dah. Kalau korang tengok punya keadaan tu dah berkarat dah. Okay, dah lama dah. So, bukan ni cerita kita. Tu. Yang dekat seberang sana. Okay. Nampak tak? Itulah ekspres. Ferry yang menghubungkan kita dari seberang sana ke seberang sini. Buat masa sekarang lah, okay. So yang bawa kereta, motosikal nak menyeberang, boleh menggunakan feri. Boleh juga kita bypass melalui jalan Tedungan. Cuma agak jauh lah. Agak jauh, I think dalam mungkin 40 lebih kilometer mungkin. So buat masa sekarang, ada yang mengambil ini sebagai inisiatif untuk jarak yang lebih dekat lah.
khusus macam penduduk-penduduk kampung sini yang bekerja di bandar sini kan, dan banyak lagi kampung dekat dalam sana lah. So dekat sana pula ada jambatan. Dalam video yang lepas saya ada tunjukkan jambatan tu. So jambatan tu nantilah yang akan menghubungkan penduduk di sini. Okay. Yang di seberang sana pergi seberang sini. Bukan tu saja, yang dari luar Limbang pun nanti turut merasa manfaat jambatan yang sudah dibina tu. Okay. Apa-apa pun didoakan semoga pembinaan jambatan tu dipermudahkan. Okay. So dekat seberang sana, saya boleh beritahu area Amanah Saham, Bank Simpanan Nasional ada juga di sana, okay. And then ada hotel juga, ada hotel. Korang apa? Putra Cat, korang tahu tak tentang Putra Cat hotel ni? Hotel untuk kucing korang, penginapan untuk kucing korang boleh hantar juga dekat sini sebelah hotel ini. Ini ada Pit Stop Cafe, Anyuk Usahawan, tempat saya menjamu selera sarapan pagi tadi tu. Dekat sana juga, okey. Tu serba sedikit lah. Mungkin korang yang tengah tengok video ni kebetulan nak pergi makan, kebetulan nak pergi sarapan, and then dia cakap sana tempat makan, so kita pergi sana. Boleh. Okay, boleh. So now, jom kita pergi sini pula. Guys, belanja saya air guys. Haus lah. Haus lah. Okay. So ni Limbang View Motel. Limbang View Motel. Okay. Korang boleh pilih juga untuk stay sini, boleh. So ni kita jumpa gazebo lagi. Gazebo 2. Ada nombor kan? Baru saya perasan. Gazebo 2. Ni kalau tak salah yang ni lock up shop. Kalau saya tak salah lah. Mini amphitheater, playground, viewing platform, car park. Nanti kita naik tu yang tinggi tu. Nanti saya bawa kamu naiknya, kamu nak risau. It's okay. Okay. Untuk penonton semua, kita redah. Alright. Untuk penonton semua, kita redah. See? Taman permainan kanak-kanak. Make sure korang pantau anak-anak korang. Kalau bermain dekat sini. Jangan lupa pantau ya. Untuk elak sebarang perkara tidak diingini berlaku. Dekat area ni juga ada Hong Leong Bank. Hong Leong Bank. Ni Royal Park Hotel yang saya cakap tadi tu. Dekat sini, right? So guys, jom kita naik sini. Ya Allah, panasnya. So, mini amphitheater, playground. So ni korang boleh lah bawa anak-anak main dekat sini. Cuma mungkin permainannya sudah lari. Sudah lari. Begitu. Okay, so mini amphitheater ada dekat sini. Boleh lah korang yang nak basking dekat sini boleh. Mana baskers Limbang. Bolehkah basking sini guys? Bertanya dengan nada ingin tahu. Alright. So, unik juga tempat ni. Very unik. Dan buat saya tertanya-tanya, bagaimana kita gunakan tempat ni? Kan? Jom kita tengok pemandangan dari atas pula. Let's go. Kita mau manjat dulu. Memanjat kita hari ni. Alright. Memanjat kita. Okay. Engkau berpusing-pusing tangganya. Ni first floor dia dekat sini. Ada lagi ke di atas? Ada lagi di atas. Ada lagi. Bestnya. Nampak tak? Menyeberang dah ferry tu. Menyeberang dah. Macam tu lah. Okay. Jom kita naik lagi. Kita naik lagi.
Fuh. Okay, sana pun nama hotel. Nampak pun nama hotel dari sini. Cantik pula. Oh. Kita naik lagi, naik. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri. Apa hal macam goyang-goyang? Apa macam goyang-goyang? Wah. Nah. Okay, dari sini korang boleh nampak pemandangan yang ada di sekitar. Tingginya. Bestnya. Kalau kita dapat tengok muzium juga dari sini, kita dapat tengok muzium, kan? Dekat bangunan pasar sana pun kita boleh tengok. Kalau pun nama hotel lebih jelas daripada tingkat atas ni, lebih jelas, okay? Bestnya. Seronok guys. Alright, seronok. So, ni penghujung waterfront yang saya dapat kongsi dengan korang. Okay. Semoga perjalanan ni menyeronokkan dan serba sedikit boleh memberikan maklumat untuk korang yang menonton. Okay. Mungkin ada yang merancang nak pergi Limbang. So, korang boleh dapat something dari video ni. Korang nak pergi mana, korang berada di mana. Kalau macam sekarang saya berada dekat waterfront ni, okay? Dekat waterfront. So, di mana korang nak makan, di mana korang nak stay. So, anda boleh gunakan video ni sebagai rujukan lah. Alright? Dan serba sedikit menceritakan tentang Limbang. Mungkin korang teringin nak pergi sendiri, nak merasa sendiri berada di Limbang, melihat suasana di Limbang ni, okay? Seronoknya. Okay? Jadi semoga video ni bermanfaat lah untuk korang ya yang menonton video ni. Okay? Dan saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang memberi sokongan selama ni, ahli keluarga, especially my wife, my kids, okay, my parents, ahli keluarga, sahabat-sahabat saya, and even my community, Kilat Troopers, warga Limbang Lawas yang banyak support saya dari saya mula dulu sampai sekarang. Sebenarnya bukan satu perjalanan yang mudah, tetapi saya berjaya pergi sejauh ni. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Okay. So, yang menonton video ni jangan lupa untuk like. Okay. Korang punya like ni penting tau dekat video-video saya. Dan yang belum subscribe, yang ni penting juga supaya anda semua tak ketinggalan video saya yang ada di masa akan datang. And then follow media sosial saya yang lain lah. Korang boleh follow saya dekat TikTok, Amar Kilat. And then dekat FB pun ada. Korang boleh search je Amar Kilat. Ada dekat FB, right? So, thank you so much semua yang dah menonton. Terima kasih. Jumpa lagi kita di video akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe, and then comment anything ya dekat bawah. Okay? Menandakan kehadiran korang. So, see you guys again.